gitulah kan. Apa yang jadi dekat konten yang kelas tu, konten debat tu, korang duk macam melu kesian tau tak. Aku tak tahulah, mungkin itu debat kan, mungkin dia terlampau over bukan terlampau over, dia macam terlampau hype gitu begitu. So kesilapan dia, tapi janganlah orang sampai buat dia macam tak ada hati yang perasaan. Teruk dia kena gitu lah. Tahu nak tegur, tapi nak tegur tak ada masalah lah. Contoh macam awak tak berapa nak gemar kalau dia duduk sebut somong-somong kan pasal benda tu. So mungkin tegur dengan cara elok, bukan dengan maki sifat dia ke, diri dia ke. Rasa macam tak best lah, untuk dia kesian lah. Saya tahu ada yang kurang setuju. Saya respect awak punya pandangan kan. Pandangan awak betul. Cuma jangan jangan shaming pula, janganlah kutuk tentang ni. Mungkin ada banyak komen yang bagus yang cakap tak berapa setuju dengan selalu sebut kan gitu apa semua kan. So benda tu bagus lah, at least dia sedar. Contohlah macam itu memang kesilapan dia sedar selalu sebut pasal salah yang apa semua gini menyalahkan orang lain kan. Itu okey lah bagi saya. Mungkin benda tu satu teguran untuk dia. Tapi kalau sampai ni cakap pasal diri dia lah, rupa lah, fizikal lah apa semua, saya tak nice lah gitu lah. Okay, mungkin tu kesilapan dia gitu. Tapi sebenarnya nak kata kesilapan juga, macam cakap tu lah, it's just a content. Tapi mungkin pandangan orang beza-beza kan. Mungkin cara dia sebut tu salah ke, terlampau main personal ke apa pun, saya pun tidak pasti. Jadi gitu lah.